Hari ni saya beli kedai ni untuk sementara. Ada duit pecah? Tak ada. Satu pun tak ada? Tak ada. Duit pecah. Okey. Ni 6 eh? 6 tadi berapa? 12 lah. Okey, mai. Okey dah. Okey, dah. Hari ni saya dah beli kedai ni. Tak apa. Akak balik lah. Okey. Dua telur. Banyak ni, banyak sangat. Dah. Ayam 6. Satu je. Okey, terima kasih. Tak apa. Saya dah beli kedai ni, ikut saya nak jual berapa? Mudah-mudahan rezeki. Terima kasih banyak. Nak bagi makan orang kan? Betul. Saya nak bagi makan orang okey je. Terima kasih banyak. Tadi bukan 2. RM2. RM2. Ambil je lah 2. Bagilah kawan saya. Nak RM1 je. Dah, bagilah kawan-kawan makan. Okey. Sama. Bagi nasi lemak ayam. Nak sudu ke? Nasi tu tak ya. Sudu tak payah. Garpu? Cakap je mak bang, tak ada. Garpu tak ada. Dia ada cari. Ada duit pecah kecil-kecil RM1. Berapa? RM1. Ada RM1. Berapa? RM1 ada. Okey dah. Sekeping dah. Sekeping cukup. Dah. Berapa ni? Cukup bang. Okey. Kedai ni saya punya hari ni. Jadi ikut saya nak jual berapa. Okey. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. RM1 ada. Bagus lah tu. Dah. Ikut. Ini kedai saya punya. Saya ikut dan saya nak jual berapa. Ada duit pecah? Tak ada. RM1. Tak ada. Siling? Tak ada. Tu RM1 tu ada. RM8 tu. Tu main je lah RM1 tu. Saya nak RM1, saya tak nak lebih-lebih. Ada. Jangan simpan-simpan tau duit ni. Ya betul. Terima kasih. Okey, sama-sama. Rezeki. Amin. 7. Boleh? Sekejap. Tak ada cash ya bang? Dah. Dah. Ni, kita letak atas. Okey dah, settle. Dah. Dah, abang dah sentuh dah ni. Ni subsidi dia. Dah, baliklah. Dah settle lah. Balik. Okey. Nak bagi makan orang kan? Okey. Selamat bang. Selamat Sikit. Tak. Ayam 3. RM1. Ada RM1. Mai. RM1 je. Kedai ni saya dah beli. Hari ni saya dah beli. Esok saya tak beli. Terima kasih. Saya jual. Amin. Ada 3.